Kita kembali ke Padang Rafu Asarenia untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir yang kedua di bahagian Premier bagi menentukan siapakah yang layak ke perlawanan akhir bagi bahagian Premier untuk Setia Youth 2025 ini. Perlawanan yang keempat di antara pasukan Sasa FT menentang pasukan Herbie Crashes FC. Pasukan Sasa FT yang memakai jersey serba biru, manakala pasukan HCFC memakai jersey serba oranye yang akan menyerang daripada kanan ke kiri, manakala pasukan Sasa FT menyerang daripada kiri ke kanan. Pasukan Dagang Brothers telah pun menempah tiketnya ke perlawanan akhir bagi bahagian Premier. Namun penentuan di antara dua pasukan yang akan bermain seketika ini bagi menentukan siapakah yang akan melayakkan diri ke perlawanan akhir bagi separuh akhir bagi bahagian Premier. Adakah pasukan Sasa FT ataupun pasukan HCFC? Perlawanan ini dikendalikan oleh Fitri Anafiah dan dibantu oleh Faizal Dahari juga Romo yang berada di pembantu pengadil yang kedua. 30 minit separuh masa yang pertama telah pun dibunyikan ataupun dibenarkan oleh pengadil yang dimulakan oleh pasukan Herbie Crashes FC. Saksikan serangan pertama yang dilakukan oleh pasukan HCFC. Azizi rempatan! Oh, volley yang begitu baik yang dilakukan oleh Azizi. Percubaan pertama ledakan daripada Azizi. Saksikan ulang tayang. Sedikit sebanyak memberikan asakan untuk pasukan Sasa FT dalam kawalan Alamsyah. Terlepas kawalan Alamsyah. Serangan seberang sana oleh pasukan Sasa FT dikejar oleh pemain yang pakai jersey nombor 4 iaitu Chong Iriang. Pemain yang tidak asing lagi untuk pasukan HCFC. Alamsyah yang mengemudi di bahagian tengah. Cuba diasak oleh Yazri untuk pasukan Sasa FT memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Sasa FT. Bola keluar daripada pagar ataupun kawasan permainan. Fahmi kembali kepada sikan serangan daripada pasukan Sasa FT. Yap membuat skill individual yang ditujukan oleh Yap. Cuba dikejar oleh Patiban ataupun tolakan ke belakang. Masih lagi dalam kawalan pasukan Sasa FT. Dalam kawalan Afiq sebentar tadi. Tolakan yang tidak menjadi dapat dirampas oleh Yap. Lambungan daripada Yap. Terus dalam kawalan penjaga gol pasukan Sasa FT. Terus dilambungkan ke hadapan. Lagi berlaku sedikit pergelutan di seberang sana. Dalam kawalan tolakan daripada Pavitran pada Yap. Masih lagi Yap mengawal. Hantaran terus cuba mencari pemain iaitu Afiq. Dirampas oleh Alamsyah. Fahmi juga dapat merampas bola di bahagian tengah. Suji mengeluarkan bola. Cuba mencari Azizi. Dalam kawalan Amirul Hakimi. Kembali ke belakang.
Berlaku salah faham. Pavitran Azizi lepas daripada perangkap offside masuk dalam kawasan penalti. Namun clean tackle yang dilakukan. Tolakan sekali lagi tidak menjadi. Mujur dapat diselamatkan oleh Fahmi. Tolakan ke hadapan. Masih lagi dalam permainan. Berlaku pergelutan sesama sendiri antara Fahmi dan juga pemain yang memakai jersey nombor 12 untuk pasukan Sasa FT. Kembali hantaran cuba mencari Azizi. Jimmy sebentar tadi. Hantaran ke hadapan. Namun lepas ataupun di kawasan offside, larian yang cuba dilakukan oleh Zidane setelah lorongan yang cuba mencari Zidane sebentar tadi. Suji mengambil sepakan ini. Hantaran cuba mencari Azizi. Namun sedikit kuat tolakan. Terus Yazri selaku penjaga gol pasukan Sasa FT mengawal bola, tolakan cari Fahmi. Tiada foul kata pengadil, teruskan. Alamsyah tukar-tukar hantaran bersama dengan Suji sebentar tadi. Dalam kawalan Akif. Tenang di bahagian bawah. Membuat hantaran Suji. Alamsyah. Sekali lagi Alamsyah. Akif. Azizi. Masih lagi Azizi. Namun kedudukan Azizi dikesan offside oleh pembantu pengadil yang kedua, iaitu Ramo. Lambungan terus ke sebelah sana. Dia kawal ataupun diasak oleh Irian Zidane ketika ini. Cari rakan untuk meminta bantuan. Hafiq. Farhan tolakan. Larian telah pun dilakukan oleh Fahmi ataupun pemain yang pakai jersey nombor 12 ini. Dapat dikawal. Zidane diantarkan ke dalam kawasan penalti. Masih lagi dalam kawalan pasukan Sasa. Kembali ke belakang kepada Hafiq. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Sedikit berbahaya seketika. Namun ketenangan daripada Muhammad Akif untuk pasukan SCFC. Lepas kawalan Azizi, rempatan terus. Azizi diasak daripada belakang. Tidak dibenarkan. Namun pengadil terpaksa menghentikan seketika kerana bola masih lagi bergerak setelah menerima sepakan bebas untuk pasukan SCFC sebentar tadi. Alamsyah akan mengambil sepakan ini. Dilambungkan ke dalam kawasan penalti namun tiada rakan. Berikan sepakan gol untuk pasukan Sasa FT. Alfred ataupun dikenali sebagai Alfred Dolly.
Terus kepada kawalan Pavitran. Namun berlaku pelanggaran di antara Azizi dan juga Jimmy. Diharap Azizi tidak mengalami kecederaan yang serius, kerana Azizi adalah seorang pemain yang memiliki skill individual yang boleh memperkocak-kacirkan kubu pertahanan pasukan lawan. Walaupun memiliki susuk tubuh yang sedikit kecil, namun itu tidak mematahkan semangat bagi Azizi ataupun menjadi target man untuk pasukan SCFC. Fair play daripada pasukan SCFC bagi meneruskan permainan. Azizi dibawa masuk kembali bagi meneruskan permainan. Terus ke hadapan dalam kawalan Zidane. Cirakan meminta bantuan. Selagi dalam kawalan pasukan Sasa FT. Namun bola dikesan keluar daripada kawasan permainan. Kawalan Muhammad Akif akan cari Azizi. Selagi Azizi mengawal. Hantaran terus ke dalam kawasan penalti. Namun tolakan. Cuba mencari Yap di seberang sana. Tapi tim dia kalah. Azizi tidak dapat meneruskan permainan. Pelanggaran sebentar tadi. Terpaksa dibawa keluar dengan memasukkan pemain yang memakai jersey nombor 18. Iaitu Muhammad Farhan Alif bagi pasukan SCFC. Permainan diteruskan melalui lontaran ke dalam. Pavitran dapat mengawal bola. Yap, ketika ini tolakan ke dalam kawasan penalti. Berlaku sedikit pergelutan di dalam kawasan penalti. Masih lagi berbahaya untuk pasukan Sasa. Namun clearance yang tolakan keluar daripada kawasan permainan. Jadi yang akan mengambil lontaran ini cari Alam Syah. Tidak foul kata pengadil, diteruskan. Namun berlaku sedikit cederaan. Siapakah di seberang sana? Adakah Jimmy? Perlawanan nanti sekali lagi bagi memberi ruang kepada pemain untuk dirawat seketika.
Lawanan diteruskan dengan lontaran ke dalam untuk pasukan SCFC. Adakah masih belum lagi? Sedikit teknikal daripada pengadil. Mungkin intercom berlaku sedikit gangguan. Permainan diteruskan. Antaran ke dalam ketika ini dalam kawalan Yap. Antaran ke dalam kawasan penalti. Namun bola sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Muhammad Aiman dimasukkan bagi menggantikan pemain yang mengalami kecederaan. Namun kita saksikan serangan ataupun kawalan ketika ini untuk pasukan SCFC dalam kawalan Alamsyah sebentar tadi. Membuat percubaan terus. Afiq. Yap. Masih lagi Yap. Cari rakan. Cuba menghantarkan kepada Alamsyah. Namun dapat dirampas oleh Zidane. Tolakkan ke hadapan. Serangan daripada pasukan Sasa. Hantaran ke seberang sini. Larian daripada Amirul Hakimi. Cuba membuat hantaran ke dalam kawasan penalti. Namun membias. Terkena kepada Munyung. Tepat terkena di bahagian perut. Namun Munyang dapat meneruskan permainan. Hantaran ke dalam untuk pasukan Sasa. Fahmi dapat mengawal dengan kemas. Namun diasak seketika ini. Namun kawalan daripada Farhan tidak menjadi. Datang pasukan Sasa membuat percubaan. Leret. Masih lagi bahaya Zidane. Belakang ke belakang. Jimmy. Laku pelanggaran. Di antara Pavitran dan juga Jimmy. Adakah berlaku sedikit pendarahan antara kedua-dua pemain? Namun sepakaan bebas diberikan kepada pasukan Sasa FT. Kedua-dua pemain dapat meneruskan permainan setelah berlaku pelanggaran antara Pavitran dan juga Jimmy. Menyaksikan sepakan bebas yang dimiliki oleh pasukan Sasa FT. Adakah membuahkan hasil? Cubaan terus sedikit rendah. Hembatan yang dilakukan oleh Cornelius Lustin. Namun kita saksikan serangan balas. Tolakan tidak menjadi. Afiq. Farhan ataupun Farhan.
Pak Witran. Lebarkan kepada Farhan. Backheel yang menarik ditunjukkan. Dilambungkan ke dalam kawasan penalti. Alam Shah membuat percubaan terus. Tukaran permain daripada pasukan Sasah dengan memasukkan pemain yang memakai jersey nombor 8 iaitu Abdul Alim dengan mengeluarkan Connie Luston Junid. Kedudukan semasa masih lagi terikat kedua-dua pasukan dengan 0-0. Perlawanan masih lagi dihentikan kerana mungkin Yap minta untuk membuka cincinnya. Diasak oleh Alam Suji, namun berlaku fall di seberang sana. Ataupun bola sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Sambungan ke dalam kawasan penalti. Clearance. Serangan balas. Larian telah pun dilakukan oleh Zidane. Namun tolakan keluar daripada Akif. Menyelamatkan seketika serangan daripada pasukan Sasah sebentar tadi. Hantaran terus ke hadapan. Lepas pemain ini daripada pelangkau offside. Namun clearance yang dilakukan oleh Maraj. Kesalahan dilakukan oleh Farhan. Berikan sebagai bebas untuk pasukan Sasah. Aiman akan mengambil sepakan ini. Terus dihantarkan ke seberang sana. Ataupun di bahagian kiri. Tandukan keluar daripada Yap. Pendek sepakan sudut.
Cuba melepasi daripada kawalan Yap. Namun Yap dapat merampas Iriang tolakan. Namun sepakan penjuru diberikan. Masih lagi dalam permainan. Berlaku dalam kawasan yang berbahaya untuk pasukan SCFC. Hembatan terus. Bos mana bos? Bos mana bos? Bos mana bos? Tanya Jen. Mana tadi? Tak boleh. Dalam kawalan Fahmi. Cuba melebarkan kepada sayap kanan. Berlaku sedikit pergelutan. Masih lagi Farhan Alif. Melontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sasa. Masih lagi lah Farhan untuk pasukan Sasa FT. Terdapat 2 Farhan dalam perlawanan ini. Satu untuk pasukan SCFC dan satu lagi untuk pasukan Sasa. Hantaran ke dalam terus dalam kawalan Emaraj. Wah, kepada siapakah hantaran yang cuba dilakukan oleh Emaraj? Abdul Alim dijatuhkan sebentar tadi. Afiq akan mengambil sepakan bebas ini. Cuba melambungkan ke seberang sana mencari Zidane. Namun sedikit kuat. Taran ke dalam untuk pasukan SCFC. Pavitran dapat merampas bola. Hantaran terus ke hadapan Farhan di seberang sini. Yang tidak dikawal larian seketika ini serangan daripada pasukan SCFC. Hantaran ke tengah. Dah terlepas 2 pemain Alam Shah. Namun serangan balas daripada pasukan Sasa. Afiq. Hantaran ke hadapan masuk dalam kawasan penalti. Cutback yang dilakukan Zidane. Namun tidak dapat melepaskan rembatan. Datang lagi pasukan Sasa. Mengatur gerak serangan. Namun kawalan. Tidak ada foul kata pengadil. Saya agak keliru dengan nombor daripada pasukan Sasa. Kerana nombor yang disarungkan sedikit mengelirukan. Kawalan tidak kemas daripada Farhan. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan SCFC. Pavitran lebarkan kepada Yap di seberang sana. Masih lagi Yap dapat mengawal, diapit oleh 3 pemain. Namun advantage diberikan oleh pengadil. Zidane lepas pemain ini daripada perangkap offside. Dikejar oleh Iriang. Zidane memberi bantuan. Masih lagi Zidane namun tidak dapat lepas daripada kawalan.
Sang Weng sebentar tadi. Pak Veteran membuat antara lolos. Lepas adakah dapat dikawal oleh Afiq. Masuk dalam kawasan penalti. Percubaan! Oh, sedikit saja. Dengan kaki kiri yang dilakukan oleh Afiq sebentar tadi. Saksikan ulang tayang rembatan dengan kaki kiri sedikit sahaja melewati palang gol pasukan Sasa. Fahmi diasah oleh Alamsyah. Namun tidak dibenarkan oleh pengadil. Terus ke hadapan. Cuba memberikan kepada Zidane. Akif. Serangan daripada pasukan Sasa. Zidane mengawal ketika ini masuk dalam kawasan penalti. Tolakan daripada Zidane. Oh, peluang. Saksikan ulang tayang larian daripada Zidane. Namun percubaan daripada Zidane dapat ditepis keluar oleh Hemaraj. Memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Sasa FT. Hantaran Fahmi ditambungkan ke tengah. Tandukan dapat dilakukan oleh Amirul Hakimi. Namun tidak mencecah jaring. Akif kepada Lia Munyong. Alamsyah. Tidak menjadi tolakan daripada Alamsyah. Namun serangan Zidane, Fahmi di seberang sana. Masih lagi Fahmi. Tengah Jimmy membuat rebatan terus. Namun membias. Masih lagi serangan daripada pasukan Sasa. Jimmy ke seberang sana. Fahmi membuat percubaan insulengan sedikit saja. Lambungan yang dilakukan oleh Fahmi. Kasihkan ulang tayang. Cuba mencari Papus. Namun tidak lagi dapat meledakkan gol yang pertama. Masa permainan sebenar sudah pun tamat. Itu dia whistle penamat. Separuh masa yang pertama telah pun dibunyikan oleh pengadil. Kedudukan semasa masih lagi terikat kedua-dua pasukan dengan 0-0. Baiklah, kepada anda yang menyaksikan secara langsung ini, jangan ke mana-mana untuk kita akan kembali di separuh masa yang kedua sebentar lagi.
Sekarang ini daripada Buhari untuk Situan Cobra. Gol pertama yang Yasir Abbas, jaringan sendiri dari Yogi. Baik, recovery. Tidak akan susulan yang cemerlang. Fluid yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. tukar servis. Masuk. Masih lagi dalam kawalan XPJ. Mungkin di sini ada percubaan yang bisa dilakukan. Oh. Pada 7 mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Baiklah, kita kembali ke padang Rafah Stadium untuk menyaksikan perlawanan di separuh masa yang kedua di antara pasukan Harbi Crash FC menentang pasukan Sasa FT. Kedudukan semasa masih lagi terikat kedua-dua pasukan dengan 0-0. Perlawanan separuh akhir untuk Setia Youth Cup 2025 di bahagian Premier. Penentuan siapakah yang akan ke perlawanan akhir bagi bahagian Premier. Perlawanan telah pun dimulakan di separuh masa yang kedua ini. Telah pun merubah arah kedua-dua pasukan dengan menyerang pasukan Sasa daripada kanan ke kiri. Manakala pasukan SCFC menyerang daripada kiri ke kanan. Serangan pertama daripada pasukan Sasa FT. Di seberang sana tolakan. Terus dalam kawalan Alam Syah sebentar tadi. Masih lagi permainan diteruskan. Suji dapat menidakkan serangan. Namun datang daripada Zidane di seberang sini. Masih lagi Zidane cuba melepaskan rembatan. Oh, namun kedudukan Zidane dikesan offside. Suji akan mengambil sepakan terus mencari Yap di seberang sini. Ataupun di sebelah bahagian kanan. Namun tolakan keluar daripada Andy Joy yang dimasukkan di separuh masa yang kedua. Memberikan sepakan penjuru yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Diberikan kepada pasukan SCFC. Yap akan mengambil sepakan. Lambungan ke dalam kawasan penalti. Cuba ditanduk namun terlepas. Tandukan daripada Suji. Namun menyaksikan serangan daripada pasukan Sasa. Namun tidak dapat dikawal dengan baik. Iaitu Muhammad Haris juga dimasukkan di separuh masa yang kedua untuk pasukan SCFC. Alam Syah. Belakang yang tidak menjadi. Sambungan cuba mencari Zidane. Larian telah pun dilakukan. Namun tolakan ataupun lorongan. Cuba mencari Faizal. Dikenali sebagai Faizal Justin. Untuk pasukan Sasa. Yang dimasukkan juga di separuh masa yang kedua ini. Alam Syah mengawal seketika ini. Tolakan kepada Pavitran. Namun berlaku sedikit kekasaran yang dilakukan oleh Sebastian Leri. Hantaran terus mencari Yap. Akan dapat dikawal oleh Yap. Pas Yap masuk dalam kawasan penalti. Apa yang terjadi? Bola dikesan terkena tangan. Berlaku sedikit pergelutan.
Hantaran terus ke hadapan. Faizal mengejar bola. Namun dikeluarkan oleh Akif untuk menyekat seketika serangan daripada pasukan Sasa. Hantaran ke tengah. Lambungan dalam kawalan. Tolakkan cuba mencari Zidane. Selagi Zidane mengawal. Skill yang ditunjukkan. Lebarkan, hantarkan ke dalam kawasan penalti. Namun dikeluarkan oleh Alam Syah sekali lagi. Lambungan cuba mencari Faizal. Namun sedikit kuat. Nombor berapa tu? 9 ke? Sembilan ke 6? Ni budak ni. Welme rasanya. Sembilan. Keliru. Saya mengalami sedikit kekeliruan nombor yang tertera di jersey pasukan Sasa. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Sasa FT. Kawalan Sylvester. Iriang mengeluarkan bola. Namun dirampas. Yap. Cuba mencari Afiq di hadapan. Masih lagi pasukan serangan daripada pasukan SCFC. Syafiq sebentar tadi. Namun kedudukan dikesan oleh pembantu pengadil yang pertama. Afiq sudah berada dalam kedudukan offside. Sekiranya kedua-dua pasukan terikat dengan 0-0, penentuan daripada sepakan penalti akan menentukan pasukan manakah yang akan layak ke perlawanan akhir. Namun kita saksikan serangan daripada pasukan Sasa dikeluarkan oleh Suci. Serangan balas. Taran Sylvester. Faizal. Balik kepada Faizal. Cuba diasak. Terlepas kawalan Faizal. Dikeluarkan oleh Suji. Taran ke dalam untuk pasukan Sasa. Faizal. Berbahaya seketika dalam kawasan penalti. Namun sekali lagi dikeluarkan oleh Iriang. Serangan daripada pasukan Sasa. Laku sedikit pergelutan. Kesilapan, miss kick. Cuba dirampas oleh Zidane. Namun offside. Hantaran terus kepada Yap. Membuat larian di bahagian kanan. Membuat percubaan terus daripada Yap. Percubaan daripada bahagian kanan. Mojo dapat dibaca oleh penjaga gol pasukan Sasa. Faizal tolakkan sedikit perlahan. Sekali lagi dirampas. Tolakkan mencari Afiq. Sambungan mencari Yap. Namun Yap sekali lagi dipersalahkan. Tukar hantaran Sylvester pada Kelmi. Ataupun Welme. Sylvester. Sambungan lepas Zidane daripada perangkap offside ataupun Zidane dikesan offside. Lorongan yang cuba mencari Zidane.
Lambungan terus ke hadapan. Cuba mencari Pavitran. Lambungan ke seberang sana. Rembatan dapat ditangkap oleh Marash. Saksikan ulang tayang. Rembatan daripada sayap kanan. Pemainnya memakai jersey nombor 5 ini. Namun dapat dibaca oleh Marash. Datang lagi pasukan Sasa. Serangan antaran ke dalam kawasan penalti. Namun membias. Tolakan yang cuba dilakukan oleh Hairil juga dimasukkan di separuh masa yang kedua. Antara kesilapan pun dapat dikawal oleh Yap, membuat clearance. Namun dikejar oleh Pavitran. Dapat kawalan daripada Afiq. Serangan balas. Larian dilebarkan ke seberang kiri. Namun tolakan dapat mencari Yap. Sedikit berbahaya tolakan ke belakang. Marash membuat clearance. Sekali lagi dikawal oleh pasukan SCFC. Lepas pemain ini. Lepas tolakan. Mainan diteruskan. Lontaran ke dalam sebentar tadi. Andy Joy. Akan dalam kawalan Faisal. Cuba mencari Zidane yang tidak dikawal. Namun dikejar oleh Iriang ketika ini. Masih lagi Zidane. Cuba melepasi daripada kawalan Iriang. Masuk ke dalam. Namun clearance yang dilakukan oleh Alamsyah. Tolakan terus. Dalam kawalan Afiq terlepas. Taran Aiman. Masih lagi lepas pemain ini. Dijatuhkan oleh Ahmad Syafiq. Berikan sepakan bebas untuk pasukan Sasa FT. Pemain yang memakai jersey nombor 20 untuk pasukan SCFC dibawa masuk, iaitu Muhammad Zarif. Kita saksikan sepakan bebas seketika ini. Lambungan ke dalam kawasan penalti dapat ditanda oleh Faisal. Gol pembukaan yang dihasilkan oleh pasukan Sasa FT di minit ke-42 separuh masa yang kedua ini. Setelah pasukan Sasa memiliki sepakan bebas seketika tadi. Hantaran daripada Andy Joy dapat disudahkan oleh Faisal. Letakkan pasukan Sasa FT berada di hadapan dengan 1 gol kosong. Veteran terus menghantarkan kepada pemain yang baru dibawa masuk. Hambungan ke dalam kawasan penalti. Sedikit berbahaya. Hantaran daripada Zarif. Kejar oleh Faisal. Namun ketenangan sekali lagi daripada Akif. Zidane ke belakang pada Welme. Sylvester tukar hantaran
Sylvester. Balik ke belakang. Tolakan ke belakang mencari Welme. Dapat dikawal dengan baik. Turan ke dalam diberikan kepada pasukan SCFC. Zarif cuba masuk dalam kawasan penalti, dikeluarkan oleh Welme. Memberikan sepakan sudut sekali lagi kepada pasukan SCFC. Lamsyah akan mengambil sepakan ini. Hantaran ke dalam lambungan. Singgah kepada Pavitran. Namun tidak dapat disudahkan. Masih lagi dalam kawalan pasukan SCFC. Dalam kawasan penalti, Pavitran. Masih lagi Pavitran. Cuba mencari peluang untuk meledakkan sepakan ataupun percubaan. Suje. Tak ada foul kata mengadil, teruskan. Clearan sekali lagi dilakukan. Setelah pergelutan di antara Ahmad Syafiq untuk pasukan SCFC. Sambungan ke seberang sana. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan SCFC. Cuba mencari Afiq. Namun clearance. Faizal berseorangan di hadapan. Namun dipersalahkan. Sepakan bebas untuk pasukan Sasa. Sambungan dapat dikeluarkan. Sekali lagi dikeluarkan Afiq. Tidak ada poin kata pengadil. Antara lepas pemain ini daripada perangkat offside. Adakah Zarif? Namun kecekapan ataupun kepantasan daripada penjaga gol dapat mematahkan serangan daripada pasukan SCFC. Dalam kawalan air yang dapat dirampas oleh Zidane. Dalam kawalan Faizal. Cuba melepasi kawalan daripada Alam. Lepas Alam. Dipersalahkan. Alam dijatuhkan. Berikan sepakan bebas untuk pasukan SCFC. Lambungan terus ke dalam kawasan penalti, dapat dikeluarkan dalam area Zarif. Mempunyai peluang, namun hembatan ataupun tolakan daripada Zarif. Sedikit perlahan saksikan ulang tayang. Manakah tolakan ataupun peluang yang dimiliki oleh Zarif. Dikeluarkan oleh Iriang. Sylvester dibawa keluar dengan memasukkan pemain yang memakai jersey nombor 15, iaitu Alfred Dolin, ataupun mudah saya memanggilnya Alfred. Saksikan percubaan daripada pasukan Sasa. Alfred, sepakan ataupun sentuhan yang pertama daripada Alfred.
Namun kesalahan yang pertama juga dilakukan oleh Alfred. Terus cuba mencari Zarif. Namun tidak dibenarkan. Dilakukan oleh Aiman. Pemain nombor 19 dibawa masuk kembali, iaitu Lee Mun Yung. Alam Shah akan mengambil sepakan. Lambungan terus mencari Suji, sedikit kuat. Antaran yang dilakukan oleh Alam Shah. Pakan gol diberikan. Mungkin tidak dapat dikawal dengan baik. Itu Hairil Azwan. Terang ke dalam sekali lagi diberikan kepada pasukan SCFC. Mencari Pak Bitran dalam kawalan Alam Shah. Masih lagi Pak Bitran meledakkan tembakan ataupun membuat percubaan daripada luar kawasan penalti. Namun masih lagi tidak menuju ke sasaran. Sepakan gol untuk pasukan Sasah. Sedikit rendah tolakan, peluang sekali lagi dimiliki oleh pasukan CFC. Namun clearance bagi memberikan sepakan sudut untuk pasukan Sasah ataupun pasukan CFC. Seorang pemain mengalami kecederaan, iaitu Hairil. Mungkin asakan daripada Pavitran sebentar tadi. Rawatan diberikan kepada Hairil Azwan. Bagi meneruskan permainan. Kita semua saksikan sepakan sudut daripada pasukan SCFC. Sedikit amaran lisan diberikan kepada pengadil bagi tidak melakukan foul dalam kawasan penalti. Lambungan terus dalam kawalan pasukan SFC, namun keluarkan rembatan daripada Alam Shah. Lambung tinggi. Lepas peluang sekali lagi pasukan SCFC untuk mencari gol penyamaan di separuh masa yang kedua ini. Lakukan semasa masih lagi memihak kepada pasukan Sasah dengan 1-0 di hadapan. Zarif cuba membuat antara 1-2, namun tidak menjadi. Zidan keluarkan oleh Suji. Welmi cuba mencari Zidan. Masih lagi dalam kawalan Zidan. Berlaku sedikit pergelutan antara Zidan dan juga Iriang. Orang ke dalam.
Mencari Faizal. Lepas Faizal masuk dalam kawasan penalti, sedikit berbahaya. Adakah dapat diselamatkan oleh Maraj? Satu save yang begitu baik setelah larian yang dilakukan oleh Faizal. Saksikan ulang tayang. Namun Maraj tidak membenarkan gawangnya dibolosi buat kali yang kedua. Toran ke dalam diberikan kepada pasukan Sasa FT. Lambungan terus ke dalam kawasan penalti. Oh, jauh. Lambungan yang dilakukan oleh Welme. Namun tolakan keluar daripada Haris. Selamatkan seketika serangan daripada pasukan Sasa FT. Masa permainan sebenar berbaki tidak kurang daripada 5 minit di separuh masa yang kedua ini. Sekali lagi lambungan ke dalam kawasan penalti dapat ditanduk oleh Faizal. Namun memberikan sepakan gol untuk pasukan SCFC. Hantaran terus ke hadapan, cuba mencari Afiq. Larian telah pun dilakukan di seberang sana oleh Munyong. Namun sedikit kuat tolakan daripada Afiq sebentar tadi. Dan ke dalam untuk pasukan Sasa. Tidak menjadi. Kesilapan Afiq, namun terlepas Afiq. Oh, lepas pemain ini. Sekali lagi tolakan ke hadapan. Sekali lagi hantaran kepada Faizal. Haris cuba mengeluarkan bola sedikit lemah. Namun Munyang juga tidak dapat mengawal dengan baik. Hantaran ke dalam sekali lagi untuk pasukan Sasa. Lepas Faizal berlaku pergelutan di antara Faizal dan juga Akif. Namun sepakan gol diberikan kepada pasukan CFC. Tolakan sedikit kuat daripada Suji. Welme akan mengambil lontaran ke dalam ini. Kuat lontaran. Tandukan ke belakang sedikit berbahaya. Adakah namun terlepas? Peluang yang dimiliki oleh pemain yang memakai jersey nombor 5 ini. Terlajar perahu boleh diundur, namun terlajar rembatan. Tidak datang lagi peluang seketika sebentar tadi. Dapat dirampas oleh Iriang. Advantage kata pengadil. Zarif membuat larian di bahagian kanan. Saksikan percubaan tolakan. Pada siapakah yang dicari oleh Zarif? Terlepas peluang pasukan Sasa untuk mencari gol yang kedua. Berikan sepakan gol untuk pasukan Sasa sekali lagi. Lambungan terlepas Suji dalam kawalan Zidane. Cuba membuat hantaran namun tidak kesampaian dalam kawalan Zarif untuk pasukan SCFC. Peluang untuk Takif. Masih lagi Zarif. Bergerak. Percubaan daripada Zarif. Saksikan larian Zarif dan juga Afiq. Namun rempatan dengan kaki kanan masih lagi tidak dapat menewaskan penjaga gol pasukan Sasa FT.
Terus layangan kad kuning diberikan kepada Welme. Kerana cuba melambatkan permainan. Namun adakah mungkin mengalami kecederaan pada Welme. Sepakan gol permainan diteruskan. Kejar oleh Hafiq Suje. Lakan cuba mencari Zarif. Namun tolakan Suje sedikit kuat. Terang ke dalam diberikan kepada pasukan Sasa. Permainan sebenar berbaki lebih kurang 2 minit. Tiada foul kata pengadil, diteruskan dalam kawalan Munyong. Tolakan sekali lagi tidak menjadi. Clearance yang dilakukan. Terus dikejar di sana Akif. Hantaran ke dalam untuk pasukan CFC. Tiada foul kata pengadil. Sakan daripada Munyong. Datang lagi. Namun terus dalam kawalan penjaga gol pasukan Sasa. Dikeluarkan oleh Suci. Selagi pasukan CFC membuat serangan, tidak dapat dirampai oleh Pavitran. Tolakan ke seberang sini, namun tolakan yang sedikit kuat. Lambungan ke seberang sana. Terus dalam kawalan penjaga gol pasukan Sasa FT. Masa permainan sebenar sudah pun tamat. Lambungan terus ke hadapan, dikejar oleh Zidan. Juga Faizal. Namun telah dikawal oleh Iriang. Namun masih lagi asakan. Diberikan lontaran ke dalam untuk pasukan SCFC. Namun sekali lagi tidak dibenarkan. Suje akan mengambil lontaran ke dalam ini. Laku sedikit pergelutan yang tidak dibenarkan. Mungkin ini adakah serangan terakhir daripada pasukan CFC. Suji. Taran terus ke hadapan. Zarif. Masih lagi Zarif. Cuba masuk dalam kawasan penalti. Menunggu rakan untuk menerima bantuan. Sekali lagi pemain ini. Namun tolakan keluar. Kawalan daripada Syafiq sebentar tadi. Masuk ke dalam kawasan penalti.
sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sasa. Mungkin berlaku kasaran yang pertama yang diambil oleh pengadil. Terus ke hadapan, terus dalam kawalan Alam Shah. Masih lagi Alam Shah dapat melepasi. Masih lagi Alam Shah cuba mencari Pak Veteran, namun tolakan yang tidak sedikit perlahan. Haris lebarkan kepada Afiq. Alam Shah, lambungan terus mencari Zarif, mendapat dikeluarkan. Itu dia whistle pertama telah pun dibunyikan oleh pengadil yang mengendalikan perlawanan ini. Keputusan penuh memihak kepada pasukan Sasa dengan 1 gol kosong. Pasukan Sasa melayakkan diri ke perlawanan akhir di bahagian Premier. Yang sedang menunggu di bahagian Premier iaitu pasukan Dagang Brothers. Bagi bahagian Super, kita akan menemukan perlawanan di antara pasukan Real B menentang pasukan Quevo untuk bahagian Super. Manakala bagi bahagian Premier, pasukan Dagang Brothers menempah tiketnya ke perlawanan akhir akan bertemu dengan pasukan Sasa FT. Baiklah, saya pengulas anda Man Turbo mengucapkan ribuan kemaafan sekiranya salah saya menyebut nama anda sepanjang saya mengendalikan ataupun mengulas perlawanan yang ketiga dan keempat ini. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa di perlawanan yang seterusnya ataupun perlawanan di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.